Boring kan tunggu robot tak entry. Sebab tu cap tambah turbo mode. Let's go. Assalamualaikum semua, selamat datang ke YouTube channel Aizat Alfa, founder kepada Robot Cap Nova. Okay guys, so minggu kali ini dia sangat bersejarah. Minggu ni Cap akan lancarkan version yang terbaru, iaitu version 1.0.7, di mana robot kali ini dia ada features yang terbaru. Antaranya adalah okay, jom. Yang pertama, features yang pertama yang paling latest dekat Robot Cap Nova ni adalah Cap dah tambah features turbo mode. Jom kita tengok macam mana beza ada turbo dengan tak ada turbo. So basically dia upgrade daripada version 1.06 kepada version 1.07. Yang dilancarkan pada hari ini adalah ada turbo dengan tak ada turbo. Okay, version yang lama tak ada turbo, yang terbaru ada turbo tapi optional. Maksudnya awak boleh on kan ataupun awak boleh off kan. Okay, default setting dia ditetapkan pada keadaan false, maksudnya tak hidup. So awak boleh manually on kan ataupun nak off kan. Okay, so kita akan buat demo dulu dengan capital sebanyak 10,000 USD bersamaan dengan $100. 10,000 USD sen. Kita akan guna mode paling rendah je dulu, iaitu mode merchant. Okay, auto lock pastikan true. So turbo mode kita off dulu. Off ni maksudnya dia akan ikut version yang lama lah, tak ada turbo mode. Okay, let's go. Kita test daripada 30 hari bulan 1 2025 ke 29 hari bulan 1 2026. Di mana bulan Januari baru-baru ni ada banyak all time hype dan juga ada market crash. Kita tengok robot boleh survive ke tak. Jom. So kita dah siap backtest. Okay, ni graf dia daripada $100 ataupun 10,000 USD sen dah grow hampir 20,000 USD sen. Maksudnya dalam masa setahun dekat 100% lah. So ini di report dia. Awak kena ingat je sebelum kita nak compare dengan yang turbo mode, ini yang bukan turbo ataupun version yang lama, long position dia adalah 1211. Short position 10 ataupun ini buy ni sell. Net profit dia ini pun kena ingat sebelum kita nak compare je lagi. 9,800 je net profit daripada capital sebanyak 10,000, iaitu sekitar 98% je. Backtest daripada 30 hari bulan 1 2025 ke 29 hari bulan 1 2026. So ini key point yang awak kena ingat sebelum kita nak compare dengan yang ada turbo mode. Jom. So ini kita onkan turbo mode. So kita akan backtest sekarang. So kita dah selesai backtest Cap Nova version terbaru yang ada turbo mode. Yang kali ni backtest ni kita onkan turbo mode tu. So kita tengok result dia. Okay, sama je, kita pakai capital yang sama, kita pakai setting yang sama, cuma beza yang tadi turbo mode off, yang ni turbo mode on. So jom kita tengok daripada graf dia, kita nampak dia dah melepasi lebih daripada 20,000 USD. Macam yang tadi tak lepas pun 20,000 USD capital dia, yang ni lepas ya. So kita tengok report dia pula. Okay, initial deposit dia 10,000 USD, sama macam tadi cuma kita tengok dia dari segi long position dia. Yang tadi 1,200 lebih, yang ni 1,500. Ada extra 300 position yang masuk. Okay, so short position pun ada extra. Tadi ada 10, yang ni ada 12. Ingatan saya kuat Okay, so initial deposit dia macam biasa 10,000, tapi total net profit dia berapa? Total net profit dia 17,550. Extra berapa? Lebih kurang dalam 7,500 USD extra. Tengok tu berapa banyak berapa banyak gap dia antara non turbo dengan turbo. Cumanya apa yang kita korbankan dekat sini? Apa yang kita korbankan kat sini daripada non turbo kepada turbo? Saya bukan nak bagi mood awak spoil tengok betapa indahnya ada turbo mode ni kan, tapi saya kena cerita setiap reward yang datang yang besar akan ada risiko yang akan ikut belakang. Itu kita tak boleh lari daripada hukum dunia. Drawdown tadi lebih kurang dalam 11% je, tapi bila kita onkan turbo mode dia jadi berapa? 43%. So ada pertambahan sekitar 30% drawdown. Drawdown ni apa? Drawdown ni adalah berapa equity kita drop daripada capital yang kita deposit. Itu awak tanya saya ke, awak tanya siapa-siapa ke dalam dunia financing, memang benda ni awak tak boleh lari. Bila awak tingkatkan risiko untuk awak dapatkan reward yang lebih besar, akan ada orang kata benda yang tak best yang kita dengar, iaitu drawdown. Drawdown akan ikut sekali. Reward makin besar drawdown akan ikut.
You guys nak pakai yang mana? Masih lagi nak stick dengan turbo mode yang chill je, ataupun nak upgrade kepada turbo mode? Itu terserah dekat awak semua. Awak yang decide untuk on ataupun nak off turbo mode dalam version yang terbaru. So kalau siapa-siapa nak dapatkan version yang terbaru ni, klik je Telegram dekat bawah. Akses percuma masih lagi dibuka sehingga bulan Mac. Awak boleh contact saya, dapatkan license key yang terbaru untuk account trading anda. Kita move out kepada features yang kedua yang saya tambah baik dalam version yang terbaru ni adalah dari sudut risk level. Sebelum ni kita ada 3 je, Merchant, Tycoon dan Sultan. Tapi yang terbaru saya tambah kepada Kamikaze. Sebab ada di kalangan kita yang request, dia orang pakai Sultan pun dia rasa tak puas. Jadi bila melibatkan puas ni, Cap tak boleh nak tolong lah. Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang dari sudut risk. Jadi saya tambah lagi satu, iaitu Kamikaze yang lebih agresif daripada Sultan. Dia akan buat profit lebih banyak daripada Sultan sebabkan dia punya lot size dia lebih besar, tapi risiko dia juga akan besar. So make sure awak backtest dulu sebelum awak nak guna risk mode yang lain. Saya personally pun saya tak berapa nak suka Kamikaze, Sultan dan Tycoon. Saya lebih tenang-tenang dengan Merchant. Tapi saya tak boleh letakkan saya punya dari sudut risk preferred tu untuk diri saya. Awak punya risk preferred awak yang macam mana, terpulang dekat awak semua. Okay, duit demo, barang KW. Demo pilih. Okay. Dan yang paling last sekali ada 2 benda je, iaitu saya dah repair stop loss kita daripada sebelum ni. Stop loss tak okey dekat version yang lama, dan version yang terbaru kita dah tambah baik stop loss, dan stop loss berjalan dengan cantik sekali. Okay, tapi dia dah set kepada false, so terpulang dekat awak untuk on kan ataupun nak off. Juga spread filter saya tetapkan kepada false. Saya offkan spread filter sebabkan sekarang gold kadang-kadang spread broker boleh kembang besar, mana-mana broker sekalipun. Spread gold saya tetapkan kepada false. Kalau awak nak on kan spread filter ni, awak boleh on kan, dan awak boleh tetapkan berapa max spread yang robot akan trade. So kalau awak set kepada 4 pip, lebih daripada 5 pip spread, robot tak akan trade. Itu saja. Untuk dapatkan lagi info-info lanjut berkenaan Cat Nova, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.